Pun kat aneh. Sekejap, call. Lan? Hello, Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam. Kau kat mana kan? Aku ada dekat luar ni. Oh, esok kau free tak? Oh, free je. Aku nak ajak kau lepak ni kat tempat biasa, jom lah. Oh, petang boleh? Boleh. Esok Okey, beres. esok kita jumpa sana. Okay, beres. Waalaikumsalam. Wan. Dah Kan? sampai? Baru juga. Oh, iya ke? Lan, ada apa kau jumpa aku ni? Ada apa-apa kau nak bagi tahu ke? Tak ada benda penting pun. Aku just nak ajak kau pergi Melaka ni, jom lah. Teman aku. Kita pergi boleh. travel sama-sama sebab malam aku tengok dekat TikTok kan, banyak tempat-tempat menarik dekat Melaka. Lepas tu tempat dia dekat-dekat je. Lagipun aku dah buat hotel dah untuk 2 orang. So kau boleh sekali duduk dengan aku lah. Macam mana? Boleh. Kita pergi weekend ni kot. Kau free tak? Weekend ni Tapi Lan, Asal tu? Kau ada hal ke? Jom lah teman aku kan. Kan selalu kita nak pergi travel sama-sama. okey je, tak ada apa-apa. Serius? Okey, Deal lah, deal. Deal. Jom. Kita pergi lah. Okay. Panas hari ni Wan. Penat kan jalan beberapa hari ni. Tapi tak rasa 2-3 hari dah kita kat sini kan. Sekejap je rasa. Tak apa lah, kita jalan-jalan semua ni. Tu lah. Tapi tu lah. Banyak lagi tempat yang kita tak pergi. Tu lah. Tapi aku sedih lah. Kita 2 je sekarang kan. Lepas tu, jom lah kita plan tu next trip. Nak gimana? Next trip. Boleh dah. Aku rasa tak ada lah. Next week lepas ni. Tak ada? Apa maksud kau tak ada?
Lan, Kak, akak buat apa kat sini kak? aku ikut kau, aku perhati kau je selama ni. Ha? Akak ikut saya kenapa kak? Kau tahu tak selama ni kau jalan seorang-seorang? Dan seorang apa yang akak boleh ni? Kau jalan dengan siapa selama ni? Saya jalan dengan salah tuan lah kak. Mana Wan? Ada Wan. Mana? Saya jalan dengan Wan kak. Wan dah tak ada Lan. Apa maksud akak Wan dah tak ada? Wan dah tak ada dekat dunia ni. Benda akak ni? Merepek apa ni? Kalau Wan ada kat situ, mana Saya ada gambar? bukti kak, saya Mana? jalan dengan dia. Mana tunjuk? Ni yang gambar dia kak. Mana? Kalau dia tak ada kat situ, maksudnya dia tak ada juga kat sini selama kau berjalan-jalan dekat sini. Mana Wan? Saya jalan dengan Wan kak. Dah Lan, lupakan Wan. Wan dah Maksud tak akak? ada dekat dunia ni. Wan dah tak ada? Habis tu saya jalan sama dia dengan siapa kak? Kau jalan seorang-seorang Lan. Lupakan Wan, biar dia tenang dekat sana. Wan dah tak ada? Jangan teruskan halusinasi ni. Saya tak saya kak, saya tak saya. Tolonglah Asal Wan Lan. tak ada? Nanti kau yang sakit. Saya jalan dengan Wan kak. Takkan Wan tak ada? Wan dah tak ada. Kalau kat gambar tu dah tak ada, maksudnya dia dah tak ada Lan. Lupakan dia. Bukan Wan ke? Wan. Ya, Akak cakap kau dah tak ada Wan. ya. Aku dah lama tak ada sebenarnya. Dah tak ada? Ya. Takkan kau tinggalkan aku Wan? Aku tak boleh hidup tanpa kau. Lan, kau kuat. Kau boleh. Aku boleh. Macam mana kau tahu Wan? Aku tahulah. Aku kan kawan kau. Tapi Wan, Macam mana keputusan doktor? Saya minta maaf, tapi keputusan darah adik puan baru je keluar. Dan saya harap pihak puan dan tuan redha dengan apa yang akan saya cakap ni. Saya nak maklumkan yang adik puan sekarang berada di tahap 4 untuk kisah darah. Ada cara lain ke doktor untuk selamatkan dia? Kita akan cuba buat untuk kemoterapi, tapi saya tidak dapat menjaminkan apa-apa. Dan kebanyakan yang menghidapi penyakit ini dan berada di stage 4, 50-50 untuk potensi beliau sembuh dan kembali seperti biasa. Saya harap puan dan puan sabar ya dengan apa yang telah terjadi. Kita akan usaha selagi mampu. tapi doktor, kalau saya tak nak buat kemo, adakah saya boleh bertahan lama untuk hidup? Saya tak dapat nak menjanjikan apa-apa. Sel kanser awak dah merebak sangat cepat. Dalam rekod, paling tak pun awak akan bertahan lebih kurang 3 bulan. Kak, adik ada satu permintaan untuk akak. Permintaan apa dia lagi? Sebenarnya adik ada plan nak pergi Melaka dengan Azlan. Tapi adik rasa adik tak sempat. Jadi adik nak minta tolong akak untuk tengok-tengokkan dia. Boleh tak? Kenapa akak kena tengok-tengokkan dia? Yelah, sebab adik dah anggap dia macam keluarga dia sendiri. Yelah, akak jagalah dia, akak tengok dia. Tapi kau janganlah putus harapan dulu sekarang. Baik kak, insyaAllah saya cuba
Hai Lan. Aku terpaksa cari tempat yang tersorok supaya orang tak nampak video aku ni. Tapi itulah. Bila kau tengok video aku ni, aku dah tak ada dah. Aku harap kau hidup dengan aman lah lepas ni. Jangan lupa doakan aku Lan. Bila aku dah tak ada nanti. Aku harap kau boleh teruskan hidup dengan baik dan segala urusan dipermudahkan lah. Jangan risau, aku faham apa yang kau rasakan lepas ni. Dan aku juga harap yang kau kuat lah. Kau boleh hidup walaupun tanpa aku. Dan jangan risau juga, kakak aku ada. Kakak aku akan jaga kau. Jangan risau, okey? Dan terima kasih. Kalau ada salah silap daripada aku, tolong maafkan ya. Aku pergi dulu.